Negara kita digemparkan dengan satu kejadian yang sangat membimbangkan. Saya dimaklumkan bahawa kereta milik Cikgu Chandran telah dibakar. Rumah beliau pula diceroboh sehingga rosak teruk. Keadaan menjadi begitu tegang sehingga beliau terpaksa mendapatkan perlindungan di tempat selamat yang disediakan oleh saudara Firdaus Wong. Saya ingin tegaskan di sini dari awal, saya di sini buat video ni bukan untuk membela Cikgu Chandran. Itu bukan isu utama saya dalam pembuatan video ini. Apa yang saya nak bangkitkan yang utama adalah soal undang-undang negara. Mungkin ada pihak yang menganggap beliau telah mengkhianati agama mereka. Kemarahan itu mungkin wujud dan kemarahan itu mungkin wajar. Tetapi pada pandangan saya, kemarahan bukan lesen untuk membakar kereta orang, untuk menceroboh rumah orang dan menghukum seseorang dengan tangan sendiri. Negara ini ada undang-undang, ada polis, ada mahkamah. Saya difahamkan Cikgu Chandran sendiri sudah beberapa kali hadir ke balai polis untuk memberi kerjasama kepada pihak berkuasa. Malah ahli parlimen Julutong juga telah membuat laporan polis terhadap beliau. Jadi kalau laporan polis sudah dibuat, kenapa masih ada lagi tindakan ganas seperti ini? Ini yang saya tak boleh terima. Lebih membimbangkan saya melihat ada ahli politik yang sepatutnya menenangkan keadaan tetapi sebaliknya dilihat mengapi-apikan sentimen dalam masyarakat kita. Pada pandangan saya, tindakan seperti ini adalah sangat tidak bertanggungjawab dan sangat-sangat tidak wajar. Saya nak bagi satu contoh kepada anda semua. Pernah berlaku seorang kes pelajar yang memijak Al-Quran. Ingat lagi? Umat Islam marah, memang marah. Tetapi majoriti mereka hanya menyalak kemarahan mereka di media sosial dan akhirnya menyerahkan perkara itu kepada undang-undang. Itulah sikap masyarakat yang bertamadun. Sebab itulah saya tegaskan dari awal, jangan jadikan isu ini sebagai isu perkauman ataupun agama. Jangan biarkan ahli politik meniup api perpecahan hanya untuk kepentingan politik dan undi pilihan raya sahaja. Dan pada pandangan saya, jika ada kesalahan, biarlah undang-undang yang menghukum. Bukan emosi, bukan keganasan, bukan tindakan sendiri. Kerana bila undang-undang diketepikan, maka keamanan negara juga akan runtuh.